Dekat bahagian depan dia ni, dia ada satu span untuk bagi dahi korang tak sakit. Lampu ni bila korang pakai dekat kepala memang sangat selesa sebab dia punya getah ni jenis lebar macam ni. Gantung dekat kepala tak sakit sangat kepala. Bahagian depan pula dia ada span macam ni, dia akan selesa. Yang ni lampu kepala yang korang boleh pakai bila waktu malam. Bila buat kerja dekat tempat gelap, pakai lampu ni memang sangat bantu. Yang ni sebenarnya version pertama. Version pertama ni best, cuma korang tak tahu bila bateri nak habis. Dia tak ada display. Sekarang dah ada upgrade version. Yang ni dia tambah siap-siap display macam ni. Mudah untuk korang tengok berapa persen bateri yang tinggal. Bila korang tekan, dia akan nyala macam ni. Korang boleh tengok berapa bateri yang ada. Dan version kedua ni dia ada banyak mood cahaya. Dia ada banyak temperature warna macam ni. Korang boleh adjust. Yang ni pun sama, jenis rechargeable. Bila bateri habis, mudah untuk korang charge. Cucuk je charger dekat bahagian sini. Lampu ni kalau korang pakai bila waktu malam, untuk suluh jauh dekat boleh. Sebab dia punya lens depan ni jenis teleskopik. Korang boleh tarik tolak macam ni. Setiap kali korang tarik tolak, dia akan efek dekat saiz cahaya. Cahaya dia tu boleh jadi kecil macam ni dan boleh jadi besar. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala yang boleh guna untuk suluh jauh dekat, jenis rechargeable, yang version kedua ni dia ada banyak mood tambahan. Korang boleh check lampu ni dekat link video. Mudah bila ada lampu macam ni. Buat kerja malam-malam, korang boleh suluh jauh dan dekat.